Terpulang kepada mereka, ini negara mereka juga, kehadiran pemain warisan pecutan terakhir, Harimau Malaya elak ketinggalan. Ketua Jurulatih Skuad Negara, Peter Klamovski, tidak meletakkan sebarang syarat buat 7 pemain warisan negara menjelang tugasan pertama mereka menentang Vietnam dalam aksi pusingan kelayakan Piala Asia di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Selasa ini. Dalam masa sama, Klamovski turut tertarik dengan usaha pertahanan negara, Gabriel Palermo, yang kelihatan fasih menyanyikan lagu Negaraku ketika aksi persahabatan bertemu Capir Verde hujung bulan lalu. Mengakui teruja, dia menantikan kejutan apa yang bakal ditampilkan Facundo Garcés, John Irazabal, Imanol Makucie, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado selain menuntut aksi terbaik mereka di atas padang. Saya tidak mengarahkan pemain apa yang perlu mereka buat. Jika mereka rasa mereka mahu lakukan, menyanyi lagu Negaraku, mereka akan melakukannya. Mereka sama seperti pemain lain. Bekas pemain kebangsaan, Datuk Zainal Abidin Hassan, berpendapat kehadiran pemain naturalisasi merupakan pecutan terakhir buat Harimau Malaya untuk mengelak daripada ketinggalan terlalu jauh dengan negara lain. Baginya, Harimau Malaya bukan tidak pernah mencuba dengan pemain tempatan sedia ada tetapi hasilnya kurang memuaskan. Barisan bimbingan Peter Klamovski itu kini sedang menggalas misi besar untuk mengulangi kejayaan bekas pengendali negara, Kem Panggon, membawa Harimau Malaya layak ke pentas Piala Asia secara merit. Ia untuk kita pergi lebih maju, katanya kepada wartawan Astro Arena, Fina Nasrom. Memang ramai akan tertanya-tanya dan tidak puas hati tetapi ini merupakan perkara yang sah dan dibenarkan. Kita meneliti betul-betul dan perlu meminta kelulusan dan berurusan dengan pihak FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Alhamdulillah, mereka sudah berada di sini dan kita dapat hikmat pemain yang boleh membawa kita pergi lebih jauh selain ia memberikan pembelajaran. Aksi kedua kelayakan Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Vietnam dijangka mendapat sambutan hangat penyokong. Ini berdasarkan statistik jualan tiket perlawanan yang dikongsikan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, sejak beberapa hari lalu. Bermula dari 11,653 tiket yang terjual pada 3 Jun lalu, angka terkini menyaksikan hampir 30,000 tiket perlawanan sudah terjual. Bilangan penyokong yang hadir di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, dijangka semakin bertambah terutama pada hari perlawanan iaitu 10 Jun. Hal ini dibantu dengan kehadiran beberapa muka baharu yang menyertai skuad Harimau Malaya untuk aksi tersebut. Antara muka baharu yang menyertai kem kali ini ialah Joao Figueiredo, John Irazabal, Rodrigo Holgado, Facundo Garcés dan Imanol Makucie. Seandainya mereka beraksi dalam perlawanan tersebut, ini memberi peluang kepada penyokong untuk melihat penampilan pertama mereka bersama Harimau Malaya.